Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan disebut dalam Quran, lalu dia beriman sedangkan kamu menyombongkan diri. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak dapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Ikhwati fillah, yang dimaksudkan di sini seperti penjelasan kebanyakan para ulama tafsir, iaitu Abdullah bin Salam, yang telah pun menyatakan keimanannya kepada Nabi SAW selepas dia menduga Nabi dengan teka-teki melibatkan 3 perkara. Soalannya pertama, wahai Muhammad, kalau benar kau seorang Nabi, maka jelaskan kepadaku apakah tanda-tanda yang besar melibatkan hari kiamat. Yang kedua, apakah makanan yang pertama dinikmati oleh orang yang masuk syurga. Yang ketiga, bagaimanakah seorang anak itu boleh menyerupai ayah ataupun ibunya. Muslim-muslimat dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lalu Nabi SAW telah pun diberitahu oleh Jibril pada masa itu juga untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan ini, teka-teki yang dikemukakan. Adapun yang pertama tentang tanda-tanda kiamat adalah api yang akan menghalau manusia, menghambat manusia daripada arah timur menuju ke barat. Makanan yang pertama dimakan oleh mereka yang masuk syurga, iaitulah hati ikan paus, faziyadatu kabit hut. Dan yang ketiga, bagaimanakah seorang anak menyerupai ayah ataupun ibunya? Jawapan Nabi SAW, bila air mani seorang lelaki mengatasi ataupun lebih dominan daripada air mani seorang perempuan, maka anak itu akan keluar rupanya mirip kepada wajah ayah. Sebaliknya, kalau air orang perempuan yang mendahului orang lelaki lebih dominan daripada lelaki, maka yang keluar adalah anak perempuan. Setelah melihat jawapan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah jawapan yang telah disedia maklum olehnya, dikaji olehnya, hanya boleh dijawab oleh seorang Nabi sahaja. Dan wajah Nabi Muhammad SAW pun begitu hebat sekali, tarikan yang ada pada wajah Nabi SAW dengan ucapannya, Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, sebarkan salam, berilah makan, jangan kedekut, bangunlah malam untuk bertahajud ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan. Kedua perkara ini telah pun meyakinkan Abdullah bin Salam, Husain bin Salam, bahawa ini memang benar Nabi akhir zaman. Berjumpa dengan Nabi SAW lalu mengucapkan, Syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Muhammad SAW, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan benarlah engkau ni seorang utusannya. Nabi melihat kepadaku, lalu Nabi bertanya, apa namamu?
Jawapanku ni, bahasa ini kemukakan oleh Husain bin Salam. Husain bin Salam, wahai Nabi. Husain, ha, sad, ya, nun. Husain. Nabi yang salam telah pun mengubah menjadi Abdullah bin Salam. Nabi ubah jadi Abdullah bin Salam. Nama yang mulia, tuan-tuan. Namakanlah anak-anak kita dengan nama yang hebat seperti ini. Ya, memang hebat. Lalu kata Abdullah bin Salam, wahai Nabi SAW, aku tidak akan pakai nama lain daripada nama yang telah Nabi berikan ini. Ini dia para sahabat. Mereka bila Nabi telah cadangkan, dia tak teragak-agak. Ini sifat orang beriman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Teringat saya kepada satu kisah yang dikemukakan, berkaitan juga dengan pendirian mereka bila Nabi telah buat sesuatu usul. Iaitulah kisah seorang budak perempuan yang dipinang oleh seorang sahabat yang hodoh wajahnya, namanya Julaibib. Pernah dengar tak kisah ni, tuan-tuan? Bawalah untuk anak-anak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kisah ni ada saya bawakan dalam majalah Solusi. Kisah bagaimana Julaibib begitu berminat kepada gadis ini yang nampaknya ayah ibunya tidak menerima. Nabi sendiri pergi pinang. Pada peringkat awal mereka sangat gembira menyangkakan bahawa Nabi lah yang pinang untuk diri Nabi SAW. Sebaliknya bila diberikan keterangan, barulah mereka mengetahui sebenarnya yang minang adalah Julaibib, seorang yang namanya pun mengandungi teka-teki. Julaibib dari perkataan jilbab. Jilbab ni maknanya tudung. Kalau Julaibib ni tudung yang kecil, maknanya seorang yang kerdil dan tidak terpandang, yang tertudung, tertutup, orang pun tak lihat dia. Kewujudan keberadaannya bersama pun tidak terasa, kehilangannya pun tidak dicari. Itulah tuan-tuan perumpamaan yang dikemukakan terhadap Julaibib. Akhirnya Nabi SAW pinang. Ayah ibu ni seakan-akan menolak. Anak tersebut dengar ayahnya menolak, dia pun tampil di dalam biliknya, bertanya kepada ibu ayahnya, bukankah Rasulullah SAW utusan Allah? Bukankah pemilihan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik? Bukankah kita orang beriman, bila satu ketetapan Allah dan Rasulnya, kita tidak ada pilihan lain? Bukankah Allah telah menjanjikan ini, nama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman ni bila diberikan ketetapan oleh Allah SWT dan Rasulnya, mereka berkata, sungguhnya itulah ketetapan Allah yang kita tidak ada cara lain untuk memilih selain daripadanya. Ayah ibu ni tercengang mengenai soalan yang ditujahkan oleh anak perempuannya. Lalu ayah ibunya mengejar Nabi SAW, memohon agar dikahwinkan juga, padahal peringkat pertama tadi mereka menolak. Ini dia generasi sahabat, tuan-tuan. Sekarang Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi SAW, waladhi ba'athaka bilhaq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'dal yawm. Wahai Nabi, saya tidak akan membenarkan seorang memanggil saya nama Husain lagi, kerana Nabi telah tukar jadi Abdullah. Dia balik ke rumah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia mengislamkan isteri, anak-anak, keluarganya yang hampir semuanya masuk Islam, termasuklah makciknya yang awal-awal dahulu menentang, yang bernama Khalidah. Khalidah yang peringkat awal menolak, kini dia pun masuk Islam juga, kerana dia memahami Abdullah bin Salam ni bukan manusia biasa. Husain bin Salam ni bukanlah seorang yang berkepentingan, seorang yang sangat saleh. Dalam Yahudi pun seorang yang sangat saleh. Dia datang berjumpa dengan Nabi semula, berkata kepada Nabi, wahai Nabi, semua yang duduk keliling saya masuk Islam. Allahu Akbar. Ada tak kita fikir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada bulan puasa yang mulia ni, dapat tak kita amalkan ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat di sisi Allah lah engkau menjadi seorang yang sangat hikmah, bijaksana, tarik orang lain kepada Islam. Saudara-saudara kita di Eropah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan yang mereka sambut berlainan daripada kita. Iaitulah mereka mengumpulkan dana, membelikan biskut dan coklat yang enak-enak, lagi halal, diagih-agihkan kepada orang Kristian. Mereka semua sehairan, apa yang berlaku ni? Kenapa kami menerima biskut dan coklat pada hari ini? Akhirnya baru mereka tahu bahawa messenger Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Mereka tidak pidato, berceramah seperti kebanyakan yang kita lakukan, tuan-tuan. Lebih baik itu kita kena buatlah, tuan-tuan. Apa salahnya kalau bulan Ramadan ini kita agih-agihkan kepada orang bukan Islam, walaupun kurma itu makanan bukannya eksklusif untuk orang Islam. Kan kebaik kalau kita edarkan kepada orang bukan Islam, supaya mereka mengetahui kita ni sayang pada mereka. Kita nak mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan sekotak kurma boleh mengajak orang kepada Islam, tuan-tuan. Siapa tahu hidayah itu ketetapan Allah, urusannya bukan urusan kita. Yang penting kita jalankan tanggungjawab tersebut. Berapa lama kita berjiran dengan seorang non-Muslim yang begitu baik perangainya, tapi dia belum dapat hidayah Allah SWT. Dia menjaga ibunya lebih hebat daripada orang Islam menjaga ibunya. Dia punya sedekah kepada sekolah-sekolah bangsanya lebih hebat daripada orang Islam berderma untuk madrasah-madrasah orang Islam.
Kan kebaik kalau orang seperti ini diajak kepada Islam. Macamlah Abdullah bin Salam ini kembali kepada keluarga dengan akhlaknya hebat. Itu sudah jadi magnet menarik mereka kepada Islam. Jumpa dengan Nabi, wahai Nabi. Nabi bersyukur, gembira Nabi dengan keislaman keluarganya. Kamu telah menyelamatkan keluargamu daripada neraka, wahai Abdullah. Wahai Nabi, saya ada satu benda yang saya nak sampaikan kepada Nabi. Kisah ni kita bawa tuan-tuan agar kita faham. Inilah dia golongan yang turun kepada mereka Al-Quran. Quran ni tak turun untuk kita tuan-tuan. Nanti kata turun spesifik menceritakan tentang seorang namanya Zahazan. Tidak tuan-tuan. Dia turun untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, muji pelakuannya. Turun untuk Umar Khattab radhiyallahu anhu. Turun untuk Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Turun untuk Ibnu Abbas. Turun untuk golongan yang awal yang begitu kental semangat perjuangannya. Tapi kalau kita cuba mencorakkan diri kita dan anak-anak dengan sifat ini, kita masuklah tuan-tuan dengan rijal unzila fihimul Quran. Inilah golongan yang Quran turun untuk mereka. Sekarang berlaku kepada Allah SAW, wahai Nabi, golongan Yahudi ini merupakan golongan buhtan, batil. Mereka merupakan pendusta. Nabi nak tengok tak? Nabi SAW kata, ya, buktikan. Aku tahu Allah telah janjikan, telah beritahu bahawa perkara ini aku berjaga-jaga dengan mereka. Lihat wahai Nabi SAW. Panggillah mereka datang dan seru mereka kepada Islam. Dan jadikan saya dalam rumah Nabi bersembunyi. Jemput orang Yahudi datang ke rumah Nabi, saya dah ada dalam tu, saya bersembunyi. Lepas tu Nabi pun ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tolak, tanyalah mereka tentang saya. Apa jawapan mereka? Kemudian Nabi beritahu mereka saya telah masuk Islam. Lihat apa pandangan mereka. Tuan-tuan, Nabi melakukan apa yang dicadangkan itu. Allah SWT bersembunyi dalam sebuah bilik. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi pun mengajak mereka masuk Islam, berdakwah kepada mereka, beritahu tentang kepentingan, kebaikan mereka telah lakukan akan terus dikira oleh Allah SWT. Bila mereka dengan syarat mereka masuk Islam, keburukan akan gugur. Motivasi demi motivasi. Tapi mereka menolak, berdebat dengan Nabi dengan cara yang batil. Lalu akhirnya Nabi telah pun bertanya kepada mereka, ma manzilatul Husain bin Salam fikum. Apa pandangan kamu tentang Husain bin Salam, kedudukannya di sisi kamu? Masya Allah, mereka jawab serentak, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, habruna wa alimuna wa ibnu habrina wa alimina. Orang yang paling tinggi kedudukan di sisi kami, anak orang yang paling terhormat, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, anak orang alim juga, bapaknya pun alim macam dia, serba-serbi pujian. Nabi bertanya, afara'aitum in aslama afatuslimun? Kalau dia masuk Islam, kamu masuk Islam bersama dengannya tak? Hasya lillah, Maha suci Allah, mereka kata. Mereka pun guna perkataan Allah juga. Maha suci Allah, takkanlah dia masuk Islam, dia faham Taurat. Semoga Allah selamatkan dia daripada masuk Islam. Nabi pun panggil Abdullah bin Salam keluar. Mari sini Husain bin Salam, Abdullah bin Salam. Dia pun keluar. Husain bin Salam berkata kepada mereka, ya ma'asyaral Yahud, ittaqullah waqbalu ma ja'a bikum bihi Muhammad. Ja'akum bihi Muhammad. Wahai sekalianku Yahudi, takutlah kamu pada Allah, takwalah kamu pada Allah, kamu memahami benda yang sebenar. Masuklah Islam yang telah dibawa oleh Muhammad ini, dan aku telah masuk Islam bersama dengan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tahu tak apa terjadi? Bertukarlah tuan-tuan. Serentak mereka jawab, wallahi innaka la syaruna wa ibnu syarina wa jahiluna wa ibnu jahilina wa lam yatruku aiban illa abuni fi. Mereka berkata, pembohong kamu ni wahai Husain, kamulah orang paling penipu dan paling jahat. Bapa kamu pun jahat macam kamu juga. Kamulah orang paling jahil dan orang yang paling bodoh dengan kami. Dia tidak meninggalkan satu keaiban pun lain, melainkan dipalitkan saya dengan keaiban-keaiban itu. Tuan-tuan, ya tuan-tuan, ini Yahudi. Cerita Abdullah bin Salam yang wajar kita ambil sebagai pedoman, kerana ini merupakan kisah yang telah diturunkan tentang mereka ni. Al-Quran turun ayat untuk memuji mereka. Tuan-tuan, kenapalah Abdullah bin Salam dipuji? Dia bersama dengan Nabi SAW di Madinah ini belum sempat pada zaman Mekah. Dia tak pernah jumpa Nabi di Mekah, tapi dia telah mengkaji, dia telah mengikuti Islam, menyokong, memperjuangkan, mengajak orang lain kepada Islam, berjuang mengikut sedaya upayanya. Dia masuk Islam ni tuan-tuan seperti seorang yang kehausan dapat minum air yang begitu sejuk, ditekak. Inilah bahasa balaghah kalau kita faham. Aqbala Abdullah bin Salam ala al-Islam iqbal al-dhami alladhi shafahu al-mawrad alladhi syaqahu al-mawrad. Seorang yang masuk Islam bagi orang yang kehausan di Sahara yang luas itu, tiba-tiba disuruhkan air ke mulutnya.
Tuan-tuan ni boleh kasihan, inilah manusia yang Nabi telah puji dan mengatakan di atas muka bumi ada seorang ahli syurga. Nabi menunjuk kepada Allah SWT. Nanti kita kaji lagi tuan-tuan, apa kehebatan yang daripada beliau ni, supaya sedikit sebanyak dapat kita contohi dan ceritakan kepada anak-anak. Kisah ahli syurga macam ni bukan kisah-kisah dongeng lagi tuan-tuan. InsyaAllah perkara ini akan kita sambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hari Syarudin, saya mendengar yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-10 hingga ke-11 daripada surah Al-Ahqaf yang bererti bukit-bukit ataupun gunung-gunung pasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Sadaqallahu al-'azim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Jadi setelah ayat lalu menegaskan bahawa kaum musyrikin ini enggan beriman kerana kezaliman dan keangkuhan, kini ayat ini kembali menjelaskan keburukan pegangan mereka, antara lain menduga bahawa kekayaan dan kedudukan sosial adalah bukti Allah SWT cinta, bukti bahawa Allah SWT ni meletakkan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Ini betul sifat musyrikin, tuan-tuan. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kes ini mengingkari hadirnya wahyu kepada baginda, padahal bukti-bukti kebenaran telah pun jelas. Banyak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW yang juga telah memperoleh pengalaman yang serupa. Kerana itu Allah SWT melalui ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berkata, Katakanlah daripada Allah SWT, terangkan kepadaku bagaimana jika Quran ni ku sampaikan datang dari sisi Allah, kamu ingkari tentangnya, walhal seorang saksi daripada Bani Israel telah mengakui kebenaran yang serupa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini, iaitu dia mengakui memang benar sebelumnya ada wahyu yang sama dengan wahyu Al-Quran itu yang memberitahu perkara yang sama dalam kitab Taurat, lalu mereka yang bersama dengan Nabi Musa telah membenarkannya. Kamu pula menyombongkan diri. Bukankah dengan sikap kamu macam tu, wahai penentang-penentang Nabi Muhammad SAW, kamulah orang paling sesat dan paling zalim pada diri kamu sendiri. Kamu adalah orang yang benar-benar telah melakukan zalim, kerana sungguhnya Allah SWT tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Inilah yang dimaksudkan dengan golongan Quraisy dan juga golongan Yahudi sekali, tuan-tuan. Golongan Quraisy ini golongan Arab Quraisy di Mekah, dan orang-orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW, melainkan dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagai contohnya, kalau Nabi menang, kami nak memegang kedudukan ini, kami nak memimpin di kawasan ini, kami nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Permintaan-permintaan yang menampakkan habuan dunia itu menjadi rukun asasi kepada persefahaman. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi Allah sekalian,
Dan di kalangan mereka pula dalam ayat ke-11 mengatakan, kalau tentulah ini kebaikan, mengapa mereka mendahului kami? Mengapa orang miskin pula menjadi lebih awal daripada kami? Mereka meletakkan yardstick kebenaran itu pada harta, pada pangkat, pada rupa paras, pada benda-benda bersifat fizikal. Mereka lupa bahawa hidayah Allah SWT ni bukan urusan mereka, bukan urusan yang boleh kita ukur dengan wang ringgit, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan title dan sebagainya. Jadi ayat ni telah kita bincangkan. Dimaksudkan seorang yang saksi daripada Bani Israel ini adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama agama Yahudi yang meluk Islam setelah menyadari bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Seterusnya, kerana tokoh tersebut baru masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah, maka penganut pendapat ini mengatakan bahawa ayat ni turun di Madinah. Jadi pandangan yang pertama mengatakan bahawa ayat ni memang turun untuk Abdullah bin Salam, dan inilah buktinya. Penyokong pendapat mengatakan bahawa ayat ni memang ayat Madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini bukan Abdullah bin Salam tapi Nabi Musa. Ini pendapat kedua yang disebut juga oleh kebanyakan para ulama tafsir. Contohnya Ibn Jarir Tabari, contohnya Imam Ibn Jauzi dan Zaidin Masir. Jadi ini adalah satu yang berlaku pada Nabi Musa AS, bahawa ayat-ayat tentang Nabi Musa ni kebanyakannya turun kepada Nabi ketika berada di Mekah, untuk mengukuhkan dan motivasi Nabi dan umat Islam, para sahabat. Jadi kisah ni, kata para ulama golongan kedua, ia turun untuk Nabi Musa, mengisahkan Nabi Musa. Tapi ternyata pandangan yang pertama lebih kuat, kerana ayat ini merupakan ayat Madaniyah yang turun bila Nabi SAW selamat berhijrah ke Madinah. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi mereka yang mengatakan bahawa ayat ini turun untuk Nabi Musa pula menjadikan hujah, iaitu perkataan digunakan Allah di sini wasyahida. Lihat ayat ni, cuba perhatikan betul. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlih fa amanu wastakbartum. Syahida ni menunjuk kepada kata kerja masa lampau. Jadi dalam arti kata di sini, penggunaan tersebut menunjukkan benda yang telah berlaku, dan ia adalah satu kepastian sebenarnya. Saya ingin rahmati dan dikasihi sekalian, Tuan Syekh Qutb mengemukakan, mengatakan bahawa berjadi ayat ni tidak bicara tentang Abdullah bin Salam saja, tetapi kepada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang telah memeluk Islam. Kerana syahidah ni bukan merujuk kepada kata kerja fi'il madhi, benda yang telah berlaku semata-mata, tapi ia merujuk kepada pengukuhan, kepastian. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, Nabi sangat memujinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, siapa yang nak melihat ahli syurga masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikannya. Man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, siapa nak lihat ahli syurga, maka perhatikanlah orang ini, perhatikan dia yang sedang berjalan ni. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila Abdullah bin Salam menyampaikan kuliahnya di Masjid Nabi SAW ataupun di tempat-tempat lain, ramai anak muridnya bertanya-tanya sesama mereka, apalah kelebihan yang ada pada Syekh ini, lelaki yang berusia ini, Abdullah bin Salam ini, yang sudah lanjut usianya ini. Maka kata seorang daripada mereka, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, aku akan ikut dia ke rumah untuk lihat apa benda yang menjadikannya begitu istimewa pada mata Nabi SAW. Benda yang berlaku selepas Nabi wafat, tuan-tuan. Tengok para sahabat ni bersungguh-sungguh untuk mendalami, walaupun perkara itu kecil kepada setengah daripada kita, tapi besar daripada mereka. Mereka ni ahli syurga belaka, tapi mereka masih lagi berlumba-lumba untuk memastikan amalan kebaikan itu tidak diabaikan sekecil mana ia sekalipun. Semangat seperti ini kena ada lah tuan-tuan. Macam juga Al-Imam Muhammad bin Ismail Bukhari tidak pernah memandang kecil kepada satu perkara. Pernah dalam majlis ilmu yang beliau sampaikan, beliau tuan gurunya, dia hantar seorang anak murid mengasah pensilnya, habuknya, sengaja diletaburkan di lantai masjid. Imam Bukhari mampu menegur, dan dia layak menegur. Hai anak, jangan sebab-sebab dalam masjid, itu zalim namanya. Dia boleh kata gitu, tapi dia tidak buat. Dia menunggu sampai majlis ilmu berakhir. Dia menyampaikan, anak muridnya semua sudah pulang. Dia pergi ke tempat yang dilihatnya tadi habuk ditaburkan, dia kutip sendiri dan buang di tempat yang sepatutnya. Kenapa tuan-tuan? Benda ni kecil pada kita kan, tapi besar bagi orang saleh, imam sepertinya. Kerana kita jangan pandang kecil satu perkara tuan-tuan. Mungkin dengan sebab benda yang kecil itu kita masuk syurga. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, janganlah kamu memandang kecil pada satu amalan, kamu tidak tahu, barangkali dengan amalan yang kecil itu kamu masuk syurga.
Allah sengaja menyimpan perkara ni yang kamu tidak tahu, dan Allah juga menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hamba. Maka janganlah kamu melayani seseorang itu dengan kehinaan. Kita kalau orang berkata satu perkara pada kita, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, selagi tidak melanggar batasan syarak, hendaklah kita menghormatinya. Tapi kalau kita seorang lelaki, seorang perempuan menghubungi selalu dalam telefon, dalam SMS, kita takut jadi fitnah, tuan-tuan. Dia jadi satu khalwat. Maksudnya kalau kita dalam suasana tidak fitnah, sebagai contohnya kisah seorang yang telah melaksanakan ibadah haji selama 32 kali berturut-turut, maknanya 30 tahun dia tidak pernah miss mengerjakan ibadah haji. Ditanyakan kepadanya oleh Syekh Al-Mughamisi, seorang mufassir yang terkemuka dari Hijaz, kepada lelaki ini datang dari Mesir, saudara, kamu telah melaksanakan haji 32 kali berturut-turut tanpa fail, ya? Cuba kisahkan kepada kami, moga ia menjadi satu pengajaran untuk semua Islam di luar sana. Jawapannya, dalam perjalanan pergi menunaikan ibadah haji pada 1 tahun, 32 tahun yang lalu, aku telah pun bertemu dengan seorang perempuan tua yang sangat uzur, tapi duduknya dalam koster yang sempit menyebabkan kakinya terlipat. Aku katakan kepada isteriku, marilah kita beralih tempat, bagilah dia duduk di tempat yang selesa, biar aku sendiri, wahai isteriku, duduk di tempat yang sempit itu, asalkan orang tua ini dapat duduk dengan selesa. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dia pun berjaya meminta daripada wanita tua ini supaya beralih ke tempat yang lebih selesa, dan sebagai balasannya dia sendiri duduk di tempat yang sempit seperti itu. Orang tua ini telah mendoakan untuknya, hai anak, moga Allah memberkatimu, moga-moga Allah SWT mengutuskanmu, memilihmu untuk pergi haji sepanjang hidupmu. Maka tuan-tuan, inilah doa yang telah dimakbulkan oleh Allah SWT kepadaku, wahai Syekh. Aku tiap-tiap kali datang musim haji, aku tidak pernah terfikir akan menunaikan ibadah haji, tetapi sentiasa sahaja ada permintaan daripada mereka untuk aku menunaikan ibadah haji, sama ada secara badal ataupun hadiah daripada orang Islam. Maka aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji ini sejak 32 tahun. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, janganlah kita pandang hina seseorang manusia itu, kerana barangkali dalam memandang hina itu kita terlepas peluang mendapat doa seorang utara wali. Maka demikianlah para sahabat, melihat satu label yang telah diberikan Nabi SAW kepadanya, dia ahli syurga, mereka berlumba-lumba untuk belajar daripadanya. Dan belajar ini tidak mungkin dilakukan melainkan menghayati kehidupannya sendiri. Maka orang muda di kalangan sahabat Nabi ini telah pun menurutinya ke rumah dan bertanya kepadanya, wahai pakcik ahli syurga, Nabi telah nyatakan seperti itu, dan mustahil Nabi berbohong. Boleh tak kabarkan kepada saya, apakah yang melayakkan pakcik masuk syurga? Boleh tak saya belajar daripadanya? Jawapan Allah bin Salam dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, wahai anakku, dahulu aku pernah bermimpi, iaitulah aku melihat dalam tidurku, aku diarahkan untuk menuju kepada 2 jalan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Bila aku berusaha untuk pergi yang sebelah kiri, maka aku didorong oleh yang datang bersama denganku agar milih yang kanan. Lalu aku pun jalanlah di jalan yang kanan itu, sehingga sampai ke satu tempat yang luas mata memandang, dipenuhi dengan daun-daun yang menghijau, yang begitu indah sekali. Dan di tengah-tengahnya ada sebatang tiang daripada besi, yang asasnya berada di bumi dan hujungnya di langit. Dan aku melihat dalam kedipan waktu itu adanya emas di hujung tiang yang tinggi ini. Dia berkata kepadaku yang bersama denganku, panjat. Aku berkata kepadanya, aku tidak mampu, aku sudah tua. Dia telah datang menolak aku. Dia datang dengan seorang lagi mengangkatku sehingga aku naik ke tempat yang paling tinggi, dan aku melihat di situ ada tempat untuk bergantung. Dan di situlah tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila aku bangun daripada pagi dari tidur aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, malam tadi saya mimpi sekian. Maka Nabi telah menjawab kepadanya, amma tariqul lati ra'aitaha an shimalik fahiya tariqu ashabil shimal min ahli an-nar, wa amma tariqul lati ra'aitaha an yaminik fahiya tariqu ashabil yamin min ahli jannah. Jalan kiri yang kau tidak mengikutinya adalah jalan ahli neraka, jalan kanan yang kau ikuti adalah jalan ahli syurga. Wa amma rawdatul lati syaqatka bi qudratiha wa nuratiha fahiya al-islam. Tanah yang penuh dengan pokok-pokok menghijau yang amat menarik itu merupakan Islam. Tiang yang kamu naiki itu, maka dia merupakan asas kepada agama ini. Dan
kalung yang telah kamu pegang, rantai yang telah kamu bergayut padanya, maka ia merupakan al-urwatul wusqa, ia merupakan akidah yang benar, dan kamu akan berpegang kepadanya sampai kamu mati. Tuan-tuan hati yang dikasihi sekalian, inilah rahsia mimpi Abdullah bin Salam yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terdahulu telah kita kaji bahawa Abdullah bin Salam ini merupakan seorang manusia yang tidak bergantung kepada orang lain. Sekalipun sibuk dengan kerja mengajarnya, kerja mengkajinya, anak isteri yang dijaga, beliau juga merupakan seorang usahawan yang tidak bergantung dalam hidupnya melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah jadikan daripada usaha yang telah dilakukan itu, dia bersyukur. Sekiranya tidak mendapat, maka dia tidak pernah engkar kepada dan kufur kepada anugerah Allah SWT. Ridha dalam hatinya menjadi pakaian. Maka tuan-tuan amalkanlah perkara ini. Dalam diri jangan ada perasaan hasad kepada orang Islam yang lain. Dalam diri mesti ada sifat ingin hidup mulia, tidak bergantung kepada orang lain. Dalam diri hendaklah berfikir untuk berkorban bagi Islam seperti Abdullah bin Salam. Walaupun hidup asalnya dipuja oleh bangsanya, bangsa Yahudi itu, tapi nampaknya beliau tekad meninggalkan alam kesesatan untuk memasuki kepada nur Allah SWT. Pelajari kisah ini tuan-tuan. Bacalah kisah ini, telah saya sebutkan dalam majalah Solusi. Moga-moga ia menjadi panduan kepada kita semua dan kepada anak-anak kita dan kepada semua umat Islam. Bawalah kisah-kisah yang bermotivasi seperti ini. Janganlah kita bawa cerita-cerita dongeng dan palsu kepada anak-anak sehingga main-main dalam khayalannya perkara-perkara yang tidak sepatut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Masih lagi kita bincangkan ayat ke-10 hingga ke-11 sebelum kita beralih kepada ayat yang lain, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkari dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenarannya dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya Al-Quran itu adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Ikhwati fillah, diriwayatkan daripada Sa'ad berkata bahawa tidak pernah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang calon penghuni syurga yang berjalan di muka bumi ini yang masih hidup melainkan Abdullah bin Salam. Dan inilah ayat yang diturunkan Allah SWT untuk memujinya. Wa syahida syahidun bani Israil ala mithli, ianya turun untuk memuji Abdullah bin Salam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i. Sama juga seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Dahak, Qatadah, Ikrimah, Yusuf bin Abdullah bin Salam, Hilal bin Saf, Suddi, Thawri, Malik bin Anas dan Ibn Zaid. Mereka semua mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Abdullah bin Salam. Jadi maknanya tuan-tuan, nyatalah sahabat yang amat terpilih, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, iaitu Abdullah bin Salam, yang telah kita kisahkan dalam 2 kuliah yang terdahulu.
Manakala ayat berikutnya, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, kalau sekiranya Quran itu satu yang baik, tentulah mereka tak mendahului kami kepadanya. Ni mereka ni tuan-tuan, komen mereka ni amatlah kejam kepada Quran. Quran ni pada penilaian orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau Quran tu benar, tentulah kami dahulu akan mendapatkannya, menyokongnya, mengikutinya. Tentulah Quran tu turun kepada kami. Mengapa pula turun kepada orang miskin ni? Yang dimaksudkan mereka ni tuan-tuan, penilaian mereka, penilaian yang sangat tidak bermoral, iaitu mereka letakkan ukurannya adalah maddi, material. Ukurannya pada kenderaan, ukurannya pada pakaian, ukurannya pada keturunan, ukurannya kepada penampilan, ukurannya pada pangkat, pada title dan sebagainya. Mereka maksudkan kat sini iaitu Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arat, serta orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin dan juga hamba-hamba. Ucapan mereka ni tuan-tuan tak lain tak bukan seolah-olah mereka yakin kedudukan mereka ni sepatutnya meletakkan mereka lah yang wajar mendapat kebaikan. Jadi Quran ni tak benar lah, kerana Quran telah turun kepada orang yang tak terpilih macam kami. Mereka ni silap tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kita kena ambil pengajaran terhadap perkara ni. Memang hakikatnya daripada zaman dahulu sampailah sekarang, Islam ni biasanya disokong oleh orang yang lemah. Kerana orang yang lemah ni tak ada kepentingan apa. Tapi mereka yang banyak kepentingan takut nak sokong kerana Islam menyusahkan mereka. Banyak perkara yang pantang larangnya. Cuba tuan-tuan perhatikan surah Al-An'am ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian lain, supaya mereka ni sentiasa berkata, orang-orang macam ni kah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Ni soalan berunsur penghinaan. Takkan orang miskin dapat hubungan dengan Allah, kami yang kaya raya macam ni pula dinafikan? Mereka heran. Mereka mempersoalkan, kenapa orang miskin pula dapat petunjuk, kami tak? Itu sebab mereka mengatakan dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan, lau kana khairan ma sabaquna ilai. Kalaulah Quran ni satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Jadi maknanya pada mereka, mafhumnya tuan-tuan, daripada ayat ini, Quran ni salah lah. Quran ni mengunjungi, datang kepada orang-orang miskin. Quran tak datang kepada orang kaya macam kami. Kami berkedudukan, kami mulia. Kemuliaan ini berasaskan kepada material tuan-tuan, bukan kemuliaan yang Allah SWT nobatkan, iaitu asasnya taqwa. Ahlussunnah wal Jamaah yang mendapat inspirasi daripada lafaz ayat ini mengatakan bahawa satu prinsip, setiap perbuatan dan perkataan yang tidak diikuti, dinukilkan pada para sahabat, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, takut-takut dimasuk dalam perkara yang kita mandai-mandai, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sebab kalaulah perbuatan itu baik dan benar, tentulah para sahabat daripada awal lagi telah melakukannya. Nampak tak tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian? Jadi golongan kafir musyrik ini telah pun mengatakan, wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Mereka berkata ini dusta cerita-cerita lama, kerana mereka tak mengendahkan Quran dan orang beriman kepadanya. Sikap ini namakan Nabi SAW sebagai al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan ni adalah sifat yang menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia, menghina manusia. Dipandang manusia ni macam binatang, dipandang manusia ni macam keldai, dipandang manusia ni macam hamba yang sangat hina. Apa ada pada orang miskin? Kami orang kaya, segala harta benda ni milik kami, segala pangkat, kekuasaan, kedudukan, kemuliaan milik kami, pakaian yang indah kami, kereta yang hebat kami, harta yang banyak kami, wang yang bergulung-gulung kami. Apa ada pada orang miskin? Inilah penilaian golongan kafir zaman berzaman, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita hendaklah mengingatkan diri kita selalu bahawa penilaian di sisi Allah ni bukan macam penilaian di sisi manusia, tuan-tuan. Kerana telah dijelaskan dalam nukilan terdahulu, dunia ni merupakan darul ibtila, bukan darul jaza. Anugerah bukanlah bererti kemuliaan, kesayangan, kasih sayang Allah. Sebaliknya anugerah kadang-kadang merupakan ujian Allah, dan itu yang selalu berlaku, yang tidak dirasai oleh orang-orang lalai. Sakit, penyakit, ujian, ditipu, musibah dan sebagainya bukan tanda Allah benci, tetapi ia merupakan satu nikmat sebenarnya bagi orang beriman, supaya di akhirat kelak dia tidak akan bertandang jumpa dengan Allah dalam keadaan muflis. Orang beriman dapat musibah di sisi Allah SWT
ia merupakan satu proses pembersihan diri. Sabar dan hadapilah perkara tersebut dengan objektif. Minta panduan, minta nasihat, minta motivasi, minta doa. Bangunlah malam untuk berjumpa dengan Allah, mengadu kepadanya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah perangai, pola berfikir ahli syurga, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam penggal yang lalu menjelaskan ucapan mereka ni bagi komen keimanan orang-orang Islam. Kali ini merupakan lanjutan menjelaskan ucapan mereka ni penolakan terhadap tuntutan Quran. Orang ni kalau dia dah enggan menerima sesuatu, dia akan mencari dalih, mencari alasan untuk menolak, agar dia tidak dilihat seperti kepala batu, keras kepala. Maka dia akan datangkan hujah-hujah, logik-logik akal dia. Demikian juga kaum musyrikin. Mereka menuduh Quran sebagai sihir, menuduhnya satu pembohongan, nisbahkan kepada Allah SWT. Mereka berkata, kalaulah dia satu yang baik, tentulah mereka tidak akan mendahului kami. Siapa mereka itu? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Semuanya merupakan dalih yang tidak masuk akal, tuan-tuan. Dan kini ketika mereka mendapat petunjuk dengannya sejak masa lampau sampai sekarang, kerana sikap kepala batu, keras kepala ini, maka mereka tidak ada dalih yang dapat mereka kemukakan, kecuali mereka akan terus-menerus berkata dengan angkuh, ini merupakan dusta ifkun qadim. Maknanya satu dusta yang dikorek kembali oleh Muhammad, satu dusta yang pernah diadakan oleh orang sebelumnya, maka dibawa balik semula. Ini disebabkan, tuan-tuan, kerana sikap keras kepala, degil golongan-golongan musyrikun yang hatinya sudah pun bejat dengan kejahatan, kesyirikan dan kemewahan dunia, tuan-tuan. Hatinya sudah buta, tuan-tuan. Kita pernah belajar tentang sifat buta yang boleh menimpa hati. Kalau menimpa luar ni, berapa ramai orang yang buta mata luarnya tetapi celik mata hatinya. Tapi tuan-tuan hati yang dikasihi sekalian, kita tak sedar diri kita sendiri pun kadang-kadang celik mata luar tapi buta mata hati, tuan-tuan. Kita melihat apa yang ada pada manusia itu lebih besar daripada apa yang ada di sisi Allah SWT. Ini tanda hati yang buta, tuan-tuan. Hati yang sakit, hati yang hitam. Adakah boleh penting baca Facebook daripada baca Al-Quran Al-Karim? Berapa ramai dengan kita yang merasakan betapa pentingnya kita melayani manusia daripada bangun malam untuk berjumpa dengan Allah SWT. Mengampulah kamu orang tersebut. Orang itu takkan beri apa-apa syafaat kepada kamu. Hendaklah kamu bangun malam untuk mengadu pada Allah SWT. Dia lah menyelesaikan segala masalah kamu. Tuan-tuan ini milik Allah sekalian, kalimah yang Allah gunakan di sini, lilladzina amanu, bukan bererti kepada orang beriman, kerana ucapan orang kafir ni tidak ditujukan kepada mereka yang beriman, tetapi kepada sesama kaum kafir. Dia tak kata kepada orang beriman, tapi dia kata sesama dia. Jadi atas dasar itulah kalimah ini bertujuan menjelaskan sebab ucapan mereka, iaitulah mereka berkata kepada rakannya berkaitan dengan orang beriman, dan bukan disebabkan oleh kerana keimanan mereka. Jadi golongan musyrikun ini, seperti yang telah kita lihat dalam kuliah lalu, sama ada golongan Yahudi ke, ataupun musyrikun ke, Quraisy ke, ataupun munafiqun yang ada di Madinah dengan ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul itu, semuanya cara berfikirnya sama. Pola berfikir ahli neraka ni jangan ada dalam diri kita, tuan-tuan. Ukurannya maddi, penilaiannya maddi, pandangannya maddi, sehingga melarat kepada bagai perkara dalam kehidupan ini. Nak dipinang orang pun lihat dulu dari sudut maddinya, kereta apa dipakai. Agama tidak penting. Itu sebab, tuan-tuan, kehidupan ni, perkahwinannya tidak lama bertahan, malang sekali, kerana pada awal niatnya sudah salah, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kata seorang ulama tabi'in yang terkemuka, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi, ada beberapa orang keliling saya yang berkahwin dengan sebab kebangsawanan, akhirnya dia menjadi seorang saudara yang hina. Dan keluarga kami ada yang berkahwin kerana harta benda, akhirnya dihalau dan dinafikan haknya oleh isterinya sendiri. Ada seorang dari kami yang berkahwin dengan sebab kejelitaan isterinya, akhirnya dia jadi seorang lelaki yang dianggap gila oleh keluarganya, dihalau keluar daripada rumah. Pilihlah yang beragama, tuan-tuan. Ini juga nafas yang sama yang kita bincangkan, strategi yang sama diajar oleh Al-Quran Al-Karim. Penilaian yang pertama adalah agama, bukan pada ukuran yang manusia biasa lazim nilai dan lihat. Kemudian datang ayat yang ke-12 daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah, wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Dan sebelumnya telah ada kitab Musa sebagai imam dan juga rahmah. Dan ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan khabar gembira bagi al-muhsinin. Jadi untuk lebih menunjukkan kesihatan dan sikap keras kepala golongan musyrikin ni, ayat ini melanjutkan perbahasan kebenaran Quran serta adanya wahyu Allah dengan mengatakan bahawa sebelumnya pun telah diturunkan kepada Musa kitab Taurat yang menjadi imam, iaitu garis panduan dan rahmah bagi orang beriman. Dan ini pula Al-Quran adalah kitab yang benarkan kandungan yang terdapat dalam Taurat dan kitab-kitab suci yang lain, menyempurnakan tuntutan serta kandungannya. Kitab suci ini tersusun dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim maupun yang tidak, dan menjadi kabar gembira bagi orang muhsinin, iaitu orang-orang yang baik. Dulu kita dah belajar kan tuan-tuan, imam ni kalau kita lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, diambil perkataan amma yang bererti tujuan, hal dituju, tempat yang dituju. Begitu juga ibu yang selalu dituju oleh anak-anak, dipanggil ummun. Jadi imam perkataan amma ataupun ummun merujuk pada ibu yang menjadi kiblat, kasih sayang kita. Dan amam, depan, maknanya kita ni bergerak ke depan, bukan bergerak ke belakang. Jadi satu yang berada atau letakkan di hadapan dijadikan teladan, panduan, imam yang diteladani. Jadi begitu juga kitab suci ini dianggap ia menjadi satu panduan, garis panduan yang perlu diikuti dengan segala huraian-huraiannya. Tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, nanti kita lihat pada kuliah akan datang penggunaan perkataan muhsinin dan perkataan ihsan. Moga-moga kita menghiasi diri kita dengan sifat ihsan. Dan kata Syekhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas, mufassir yang terkemuka di Syam, muhsin ini sama dengan muttaqi, sama dengan taqi. Kerana levelnya sebelum sampai kepada level salih, kita mestilah melalui ihsan. Dan dia perlu pada mujahadah, dia perlu kepada proses yang telah kita pelajari sama-sama, musyaratahnya, muaqabahnya, mu'atabahnya, mujahadahnya. Dan mudah-mudahan Allah pertingkatkan diri kita kepada level yang tinggi ini. InsyaAllah kita akan huraikan intinya dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, siapa pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kembali kuliah tafsir kita melalui surah Al-Ahqaf. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat ke-12 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmah. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab yang benarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang buat baik. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada kebimbangan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, mereka itulah para penghuni syurga kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana persepsi salah golongan
musyrikun bila mereka mengatakan pertimbangan kekayaan itu menjadi perkara yang penting, bahawa mengukur seseorang itu benar atau tidak duduk pada harta, duduk pada pangkat, duduk pada kedudukan, keduniaan yang selama ini dibangga-banggakan. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang datang firman Allah SWT di sini dapat kita perhatikan peringatan olehnya, iaitu menunjukkan kesesatan dan sikap keras kepala kaum musyrikin. Ini adalah lanjutan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, untuk memberi kepada mereka ni, berhujah dengan mereka terhadap kebenaran Quran serta adanya wahyu Allah SWT yang mengatakan bahawa sebelumnya, wa min qablihi, dan sebelumnya, itu sebelum Al-Quran telah ada kitab Nabi Musa sebagai imam, mengikut teladan, menjadi rahmat. Imam ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pernah kita huraikan dalam kita terdahulu, perkataan imam ni diambil perkataan ataupun amma, yang merujuk kepada tempat yang kita tuju. Kalau umun, ibu, maka kita sentiasa menuju pada ibu kita, mohon daripadanya doa, mohon daripadanya restu, mohon daripadanya kasih, sayang dan sebagainya. Manakala perkataan amam merujuk kepada depan. Jadi satu yang berada diletakkan di hadapan, dijadikan sebagai tauladan. Maka kitab Taurat di sini sebagai panduan, maksudnya satu yang menjadi kiblat kepada orang yang terdahulu sebelum Islam. Kalau kitab yang sepatutnya menjadi rujukan dan panduan bimbingan ni pun tak didengari, dipatuhi, maka tiada lainlah yang patut dipegang oleh mereka, akan hancurlah mereka. Kitab-kitab yang Allah turunkan tuan-tuan semuanya bersifat sebagai rahmah. Rahmat maknanya mengundang pembaca, pendengar merasa limpahan kasih sayang Allah SWT. Dalamnya ada motivasi. Kalau kita sedang berkeluh kesah, kita membaca kisah orang sebelum kita pun ditimpa ujian. Nabi Yunus, kita pernah baca kisahnya, dia makan telan oleh ikan nun. Kita baca kisah Nabi Ayub sebelum ini, kisah surat Al-Anbiya, pernah ditimpa penyakit, maka hati kita lapang tuan-tuan. Maka itu maksudnya kitab rahmat. Jadi artinya kasih sayang Allah SWT dicurahkan kepada makhluk yang membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi rahmat ini maksudkan di sini dorongan untuk melakukan sesuatu yang mempunyai kesan positif ataupun mengurangkan penderitaan pihak lain yang dirasakan oleh pemberi rahmat itu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, lagi perkataan Allah gunakan di sini, wa hadza kitabun musaddiq. Hadza merujuk kepada Quran. Memanglah kitab suci ni bila menunjuk kepada Al-Quran selalu menggunakan isyarat dekat, bagi memberikan kesan dekatnya petunjuk yang Allah peruntukkan itu, yang Allah sediakan itu ke dalam jati diri dan fitrah manusia sebenarnya. Nanti kita akan lihat lagi dalam surah Yusuf bagaimana penggunaan yang hampir serupa oleh Allah SWT. Kemudian Allah sebut perkataan muhsinin. Muhsinin artinya diambil perkataan ihsan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, pernah kita bincang, bahawa ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila itu tidak mampu engkau capai, engkau tetap kena yakin bahawa Allah melihatmu. Jadi ihsan ni tuan-tuan bermaksud segala aktiviti yang kita buat yang positif, seolah-olah kita merasa Allah SWT memerhatikan kita, dan memang Allah sentiasa mengawasi kita. Jadi kesedaran bahawa Allah mengawasi kita ni tuan-tuan menjadikan seseorang itu ingin berbuat baik sebaik yang mungkin, dan memperlakukan kepada pihak lain lebih baik daripada perlakuannya terhadap diri kita sendiri. Orang buat baik, orang buat tak baik pada kita pun kita nak baik. Kenapa? Kerana kita menyedari Allah SWT memantau, merhatikan kita. Jadi bukan sekadar buat macam orang buat pada kita, tapi buat lebih baik daripada apa yang orang buat pada kita. Nak bagi contoh mudah lah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita bekerja bersungguh-sungguh di office. Kenapa? Kerana ada CCTV, ada video cam, ada merhatikan kita. Sistem pemantauan yang rapi oleh majikan menjadikan seseorang yang bekerja itu berhati-hati, takut nak tidur, takut nak bersembang, takut nak main, takut nak buang masa, kerana diperhatikan. Kamera tu bergerak je, nampak bos sedang lihat lah ni, maka kita buat yang terbaik. Kalau orang buat pukul kita masa tu pun, kita balas baik pada dia. Kenapa? Kerana dipantau oleh kamera. Kita lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah SWT yang memantau kita ni dengan sistem yang lebih canggih daripada segala-galanya. Kerana itu Allah jelaskan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tak ada satu pun kalimah yang kau lafazkan wahai saudara, melainkan Allah SWT mencatatkan. Dicatat oleh Raqib dan juga Atid. Jadi ihsan ni sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang mampu tuan-tuan katakan, tuan-tuan. Lebih daripada apa yang mampu kita fikirkan. Ihsan memberi lebih daripada apa yang sepatutnya. Laisal ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika, wa innamal ihsan an tuhsin ila man asaa ilaika. Bukan ihsan itu engkau buat baik kepada orang berbaik padamu, itu lumrah. Tapi ihsan maksudnya engkau buat baik kepada orang yang buat jahat kepadamu, dan itu memang susah. Itu menguji keimananmu, itu menguji kesabaranmu. Tapi kenapa? Kerana kamu yakin Allah SWT merhatikan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut dalam surah Al-Baqarah bagaimana penggunaan perkataan al-ihsan ni dalam ayat ke-8. InsyaAllah nanti ada peluang kita bincangkan, tuan-tuan. Kemudian datang ayat ke-13 hingga 14. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, bagaimana Allah SWT jelaskan di sini. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tidak ada kebimbangan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, mereka itulah penghuni syurga kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Setelah ayat yang lalu menjelaskan segelintir, sedikit daripada apa yang diperolehi oleh al-muhsinin, maka ayat ni menjelaskan sedikit dari sifat mereka, kerana seakan-akan ada yang bertanya tentang mereka kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan. Jadi ayat ni menyatakan sesungguhnya orang yang yakin, mengatakan dengan tulus, dengan berani bahawa Tuhan pencipta, pemelihara yang terus buat baik kepada kami adalah Allah, yang tiada Tuhan, tiada penguasa, tiada pengatur alam semesta melainkan Dia. Kemudian berlalu sekian lama dari ucapan dan keyakinan itu, mereka tak digoyangkan oleh sebarang bentuk godaan dan ujian. Artinya mereka bersungguh-sungguh istiqamah, konsisten dalam perbuatan dan dalam ucapan, dalam kehidupan, tindakan, tindak tanduk. Maka tuan-tuan, tiada kebimbangan atas mereka, iaitu tiada rasa takut menguasai jiwa mereka terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Dua nikmat disebut oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam Ihya Ulumuddin. Tanda seseorang itu mendapat taraf kewalian adalah dia tidak bimbang pada benda yang belum berlaku, dan dia tidak pula ditimpa rasa sedih terhadap benda yang telah berlaku. Kita dalam hidup ni sentiasa diruntun oleh dua perkara ni. Runtunan yang pertama, bimbang akan berlaku pada kita penyakit, umpamanya dibuang kerja. Yang perempuan risau kalau suami kahwin yang lain, bimbang, tak menentu. Yang kedua, sedih. Sedih pada pengalaman-pengalaman pahit yang pernah menimpa kita. Dua perkara ni sentiasa mengekang kita daripada maju, tuan-tuan, daripada mendapat kelazatan beribadah kalau dalam konteks ayat ini. Tapi mereka yang mendapat kemuliaan ni, tuan-tuan, dia tidak bimbang apa yang akan berlaku, dan dia tidak sedih pada apa yang telah lepas. Inilah hebatnya jiwa yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan dan akidah yang teguh dalam diri. Mereka ni tidak bimbang, tidak rasa takut, tiada apa pun yang menguasai mereka. Seolah-olah dalam hidup ni, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian, seperti ditulis oleh Ustaz Umar Muhammad Nur dalam kolom Mahmudah Muslim Majalah Solusi Hikmah Musibah. Sebenarnya bila kita memahami isu akidah ni dengan betul, tiada satu benda yang namanya tuah dan tiada musibah. Kerana kita tahu kita berjalan dalam ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan. Rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Semuanya telah habis, dawat telah kering, pen telah terangkat, semuanya telah termaktub. Buatlah yang terbaik. Lepas itu serah kepada Allah di atas asas tawakal. Betapapun hebatnya peristiwa, betapa hebatnya duka cita yang telah menimpa mereka, tapi bagi golongan yang disebut oleh Allah SWT di sini, yang istiqamah ni, tiada sikit pun rasa runsing lagi dalam hati. Kenapa? Perlu apa bimbang, saudara? Semuanya telah ada dalam ketetapan Allah. Engkau buatlah yang terbaik. Kau hindari penyakit, kau hindari kegagalan, engkau buatlah yang terbaik dalam apa jua aktiviti kehidupanmu, wahai saudara. Maka kemudian kau serahkan pada Allah. Sekiranya takdir ditentukan berlainan daripada apa yang kau jangkakan, kau terimalah dengan pasrah. Hati ni, tuan-tuan, hati yang sudah tenang dengan kehadiran Allah bersama dengan mereka, yang pernah kita bincangkan dahulu.
ketika perutusan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ingatkan ma'iyatullah yang telah kita bincangkan. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, mereka ni penghuni syurga, kekal selama-lama dalamnya, terhadap sebagai satu balasan apa yang mereka telah kerjakan. Yakinnya mereka, sampai mereka telah pun berkata, qalu rabbunallah, innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yakin. Terjemahannya tuan-tuan, terjemah kalau kita nak sebut bahasa Melayu ni memang tak cukup kuat untuk kita maksudkan apa yang Allah kehendaki di sini. Bukan setakat mengatakan tuan-tuan, tapi maksud qala ni yang pernah kita bincangkan dahulu, seperti penjelasan Abu Hanifah dalam kes berdebatnya seorang zindiq. Makna qala ni bukan macam kita bayangkan berkata, tapi dia disertai keyakinan tuan-tuan. Keyakinan, bahkan sikap dan tingkah laku semuanya menjurus kepada keyakinan ini. Antara saya itu Syekh Qutb tidak tersasar daripada kebenaran bila beliau mengatakan bahawa kalimah Rabbunallah merupakan satu sistem yang menyeluruh bagi kehidupan, mencakupi semua kegiatan dan arah, semua gerak dan juga detik dalam hati ini dan fikiran kita. Dialah yang menegakkan segala bentuk cara berfikir, bertindak. Inilah yang menjadikan orang sebelum kita begitu yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabbunallah ni tertuju kepada Allah sebagai tempat beribadah, fokusnya dalam kehidupan, fokusnya dalam berfikir, segala bentuk yang kita lakukan semuanya bergantung kepada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perhitungan orang beriman. Ini pola berfikir ahli syurga. Inilah dia cara bertindak yang dipanggil sebagai golongan mustaqimin, golongan yang istiqamah. Semua kegiatan, pemikiran, keagungan, rasa ta'zim, rasa agung, semuanya tertuju kepada Allah SWT, mengharapkan ridhanya. Tiada penyelesaian hukum kecuali daripadanya. Tidak ada kekuasaan melainkan syariatnya. Tidak ada petunjuk melainkan petunjuk. Ini penjelasan Syekh Qutb. Jadi Rabbunallah ni tuan-tuan menjadikan semua yang wujud, baik makhluk yang berakal ataupun benda-benda tak bernyawa, mereka memiliki hubungan dengan kita. Kita bertemu dengan mereka pada hubungan kita dengan Allah sebenarnya tuan-tuan. Demikianlah Rabbunallah yang merupakan sistem yang sempurna, bukan sekadar kalimah yang kita ucapkan, tetapi keyakinan yang mendorong seseorang untuk bertindak semuanya dalam keterbatasan pahala dan dosa, syurga dan neraka. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentang perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, istiqamah, dari perkataan qama ataupun qawama. Ini akan kita huraikan pada kuliah akan datang, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.